اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. أما بعد. Sambung kita muka surat 102 pada kata dan ke-12-nya yang batal sembahyang itu bersentuh najis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ke-12-nya, ke-12 daripada 40, yang ni perkara yang batal sembahyang itu bersentuh najis. Jadi hak membatalkan sembahyang kita iaitulah bersentuh najis atau menanggung barang yang berhubung dengan najis. Ataupun menanggung. Jadi maksud menanggung ni, maksud dia duduk atas kita lah. Itu menanggung lah. Menanggung barang. Barang ni benda yang berhubung dengan najis. Dia tak najis tapi dia berhubung dengan najis. Contoh dia kain, kita kata. Kain tu, kain tak najis, tapi dekat kain tu ada najis. Dia ada berhubung dengan najis. Jadi kita tanggung dia. Kain tu duduk atas kita. Walaupun najis tu tak kena kita, hak kena tu kain. Tetap hak ni batal sembahyang. Ni menanggung barang yang berhubung dengan najis. Najis tu pula, najis mana? Yang tiada dimaaf. Yang tak dimaaf pada badannya, badan bagi musalli, orang yang sembahyang, atau pakaiannya orang sembahyang. Yang tiada dimaaf. Tak dimaaf. Tak dimaaf ni, tak dimaaf pada sembahyang lah. Nak bawa masuk sembahyang tu tak boleh. Jadi dia tak dimaafkan. Lepas tu dia tak pada badannya, tubuh badannya, atau pakaiannya, atau tempat sembahyangnya. Tempat sembahyang bagi orang yang sembahyang tu, musalli tu. Tempat sembahyang ni maksud dia perkara yang bersentuh dengan kita dan juga pakaian kita lah. Perkara yang bersentuh dengan orang yang sembahyang dan juga pakaian dia. Mana-mana yang bersentuh dengan diri dia ataupun bersentuh dengan pakaian dia, maka hak tu dikira tempat dia lah. Tempat dia. Jadi dia najis yang tak dimaafkan. Kalau dimaafkan, tak apa, hak ni tak batal sembahyang. Kalau dimaafkan, contoh dia, kita tengah sembahyang, darah keluar. Darah kita sendirilah. Keluar tu banyak. Maka hak ni tak batal sembahyang sebab dimaafkan. Dimaafkan. Tapi kalau kita dah habis sembahyang, nak sembahyang pula, tu kena basuh lah. Ni cerita duduk tengah sembahyang ni. Tengah-tengah sembahyang, darah kita keluar. Bisui pecah ke. Hak ni dimaafkan. Tak apa. Dia masuk dalam kata najis yang dimaafkan. Tapi kalau darah orang lain, hak tu tak dimaafkan lah. Darah kawan sebelah. Kita semayang jemaah. Apa benda pecah tak tahulah. Jawab dia kot pecah kot. Jawab besar ni. Dia pecah terpancut mai kat kita. Jadi kalau tengok tu banyak darah tu. Bila banyak, hak ni tak dimaafkan. Tak dimaafkan. Batal semayang kita. Tapi kalau darah kita sendiri, hak ni tak batal. Ni mazhab kita Syafi'i macam tu. Kelak darah sendiri tengah semayang tak batal. Seperti dia kata, seperti ia seorang tu pegang atau menanggung tali yang berhubung dengan najis. Dia pegang ataupun dia tanggung. Dia ikat kat tangan dia kan. Dia ikat dekat kat leher dia kan. Dia kira tanggung tu.
Jadi menanggung tali yang berhubung dengan najis. Maka hak ni boleh batal semayang. Ghayah dia batal tu, dan jikalau tali itu panjang berlingkar-lingkar. Walaupun tali itu panjang berlingkar-lingkar, tapi tali itu berhubung dengan najis. Contoh macam ni lah, tali itu ikat anjing. Ikat kat anjing. Anjing tu najis. Tali itu panjang melengkak-lengkak lah. Lepas tu satu lagi ikat kat lengan. Ni tak boleh. Tak sah semayang tu. Dan kalau kita tengah duduk semayang, tali itu mai duduk kat kita, mai berhubung dengan kita, jadi kita menanggung, maka hak ni boleh batal semayang. Batal semayang. Jadi dia ada, dan jikalau tali itu panjang berlingkar-lingkar. Habis. Jika ia bergerak, jika ia seorang tu lah, musalli tu, orang semayang tu bergerak, tiada bergerak hujung tali yang berhubung dengan najis itu sekalipun. Walaupun dia bergerak tak bergerak berhujung tali itu, sebab panjang sangat. Dia berlengkak-lengkak. Jadi kalau dia mawat pun, hujung tali yang berhubung dengan najis tu tak bergerak pun. Macam tu pun tak boleh. Jawab dia kata apa? Nescaya batal sembahyang bagi musalli itu. Habis. Lagi dia kata, adapun berhubung dengan benda yang berhubung dengan najis. Adapun berhubung ni maksud dia menanggung barang yang berhubung. Adapun berhubung ni menanggung barang yang berhubung. Dia tanggung barang yang berhubung. Berhubung dengan benda yang berhubung dengan najis. Hak tadi tali itu dia direct pi ke najis. Hak ni tak. Tali ni dia pi dekat benda suci. Benda suci itu pula yang berhubung dengan najis. Jadi dia ada 3 peringkat lah. Lebih kurang tu. Ataupun dia betul lah. Dia kalau hak awal tadi dia kira tali itu terus direct pi berhubung dengan najis. Hak ni tak, tali berhubung dengan benda yang suci. Benda yang suci itu ada najis. Jadi hak ni hukum lain pula. Jadi dia kata apa? Hak ni berhubung benda ni menanggung barang yang berhubung dengan benda yang berhubung dengan najis. Misalnya seperti tali yang ditambak pada tiang rumah. Tali tambak dekat tiang rumah. Tiang tu tak najis. Tak najis. Tali pun tak najis. Lepas tu dia kata, dan ni orang panggil wawul hal ni, padahal, sedangkan pada tiang itu najis. Pada tiang itu najis ni, ada pada tiang itu najis. Dekat tiang tu ada najis, ada taik ke apa ke najis lah. Tapi tali tu ikat dekat tempat suci lah. Tiang tu pun azal suci, cuma dekat dia tu ada najis. Ghayah dia, dan jikalau najis mughallazah sekalipun, walaupun najis tu najis mughallazah. Najis mughallazah ni anjing dengan babi lah. Dekat tiang tu anjing hidup tenggek tu. Kita bukan ikat direct kat anjing tu, ikat dekat tiang tu, tapi anjing hidup dekat atas tiang tu. Dan tali itu diikat pada tiang tempat yang tiada najis. Tali itu kita ikat tempat tiada najis lah. Sekiranya jikalau kita tarik tali itu, kalau kita tarik tali itulah, fardukan. Fardu ni maksudnya andai. Buat kira-kira tengok. Tu maksud fardu tu. Fardukan ni andaikan tali itu teguh. Teguh ni kuat. Maksudnya dia tak tercabut. Kalau kita tarik pun dia tak mana tercabut. Kuat sungguh kita ikat. Walaupun pada hakikat dia tak kuat mana pun. Tapi kita andai tu, andai kata dia kuat. Andaian kita kata kuat. Jadi dia kata, jikalau kita tarik tali itu, fardukan tali itu teguh. Nescaya tiada bergerak tiang itu. Dia tak bergeraklah tiang tu. Maka tiada batal sembahyangnya
dengan dipegang atau ditanggung tali itu, nah tak batal pun sembahyang. Nah, kita tanggung tali yang macam ni, hak ni tak batal sembahyang. Sebab apa? Sebab hak ni dia dikira asing. Maksudnya tali itu benda lain, tiang tu pun benda lain lah. Nah, dia masuk dalam kira asing lah waktu tu. Nah, lagi pula dia tak apa? Bila kira asing macam ni, dia tak dikira kita ni menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis secara direct. Nah, tak kira dah. Habis. Dan demikian juga macam tu juga. Ni semacam tali yang diikat pada tiang rumah tu. Tali yang diikat pada kapal yang besar. Nah, tali ikat kat kapal faham. Dan ni padahal ada dalam kapal itu najis. Nah, dalam kapal tu ada najis. Kita ikat tali kat kapal, lepas tu ikat kat tangan kita. Dan tempat yang diikat tali itu tiada najis. Tempat hak kita ikat tali itu tak ada najis apa. Jadi dia bukanlah direct dengan najis. Nah, maka tiada batal sembahyang kita pegang atau tanggung tali itu. Nah, tak batal. Tak batal tu jika kita tarik tali itu tiada bergerak kapal tu. Kalau kita tarik tak bergerak. Memang tak bergerak lah. Nah, badan lah boleh bergerak. Kita tak boleh dia. Nah, tak mawek kapal tu. Nah, kapal bukan peru dah. Ni kapal ni. Hak ni yang duk jadi isu dulu. Masalah mic kapik tu. Nah, mic kapik tu. Jadi bila kita kapik dekat baju kita, maksud dia kita dah tanggung lah benda tu. Lepas tu dia berhubung dengan kotak dia tu. Yang mana atas kotak tu ada najis. Jadi hak ni pun hukum lebih kurangnya. Kalau kita tarik, dia boleh terlucut mudah begitu. Hak ni apa dikira asing. Tak ada masalah apa. Tapi kalau kita tarik, dia tak boleh lucut dengan mudah lah. Dia akan mawek sekali dengan kotak-kotak peru ikut pi. Hak ni payahlah. Hak ni dikira berhubung dengan najis lah. Dia dikira kotak dan dia punya wire tu dikira sekali lah waktu tu. Sebab tarik kejap. Dan kotak tu akan bergerak ikut pi. Habis hang tu. Tapi kalau kita halun mic tu kita selit tu ya, perak cucuk tu tarik pong keluar balik lah. Kalau jenis macam tu tak ada masalah apa. Jangan bagi najis duduk atas wire tu dah lah. Jangan najis duduk atas wire tu dah. Sebab kalau duduk atas wire tu dia kira berhubung direct dengan najis. Dulu duk bunyi jugalah masalah tu. Belah kita tak apa bunyi kot belah sini. Kalau saya duk pondok belah Citra tu memang ada bunyi lah isu ni. Belah ni dia duk kira tu lah maulid. Lepas tu bubuk sora dia ni gitu ya bunyi. Kan nak bincang tu najis kan tak tanggung najis kan tak bincang. Duk pusing benda yang sama. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Adapun tali yang berhubung dengan benda yang ringan. Benda tu ringan. Dan ni padahal benda itu berhubung dengan najis. Dan diikat tali itu pada tempat yang tiada najis. Kita ikat tali itu pada tempat yang tak ada najis. Benda tu ringan. Macam masalah mic tu. Masalah mic tu dia berhubung dengan kotak-kotak tu tak berat sangat. Ringan. Sekiranya jika kita tarik tali itu, maka bergerak benda itu. Kalau kita tarik, bergerak benda tu. Yang kotak-kotak tu, dia bergerak ikut pi, dia tak mahu nak cabut. Kalau gitu, nescaya batal sembahyang kita pegang atau tanggung tali itu. Tali hak tu lah, benda yang ada najis dekat situ. Benda hak ringan tu, dia ada najis lah. Benda tu dia berhubung dengan najis. Sebab, dia kira tali dengan benda tu dikira benda yang satu. Maksud dia bila kira benda yang satu, dia dikira direct terus dengan najis. Begitu. Tapi bila tali dengan benda dikira asing, tak apa. Kita ikat pula tempat suci, tu tak ada masalah apa lah.
Jadi bila dia dikira satu, maka ketika tu dikira kita menanggung sesuatu yang berhubung terus dengan najis. Gitu ya. Adapun tali yang berhubung dengan najis, tali yang berhubung dengan najis seperti tali yang ditambak pada anjing, maka kita pijak atau duduk atas tali pada tempat yang tiada najis. Pada tempat hak dekat tali itu hak bukan najis lah. Ikat kat tekak anjing lah. Satu. Lepas tu kita pijak tali tu. Duduk bawah kaki kita. Ataupun kita duduk atas tali tu. Maka tiada batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Sebab apa? Sebab tak dinamakan menanggung. Gitu. Dia tak nama menanggung. Yang kata batal sembahyang menanggung. Adapun kalau duduk bawah kita, hak tu tak batal. Macam masalah sejadah. Sejadah tu, kita tengah duduk semayang lah, kita kata. Lepas tu, jatuh najis ke atas sejadah tu. Apa-apa malah najis apa pun, tak burung ke apa, pak jatuh atas sejadah tu. Kita duduk pijak atas dia. Maka hak ni tak batal. Tapi kalau kita bubuh kaki bawah dia, kita selong bawah sejadah tu, letak kaki bawah dia, maka ketika tu nama menanggung batas sembahyang. Tanda. Gitu. Habis, jangan sujud atas najis tu dah lah. Kalau kita pijak tak ada masalah apa. Kita pijak tempat yang suci. Dan tempat kita pun kalau kita sujud pun tak kena pun najis tu. Maka hak ni tak membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita letak kaki bawah sejadah, hak tu tak nanti pegang najis lah. Memang batal sembahyang. Sebab dikira menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Gitu. Habis alhamdulillah. Lagi tahu lagi. Jadi dan demikian juga ni seperti tali. Semacam dengan tali itu jugalah. Ada najis di ujung sejadah. Tu dia apa? Najis di ujung sejadah. Atau di tengahnya sejadah. Tengah sejadah tu ada najis. Dan kita pijak atas sejadah itu dan duduk atas sejadah tu dengan tiada bersentuh anggota kita dan pakaian kita ketika berdiri dan duduk. Jadi kita duduk kat dia, kita berdiri kat dia. Tapi tak bersentuh lah dengan najis tu. Pakaian kita tak kena najis, anggota kita pun tak kena najis. Maka tiada batal sembahyangnya. Tak batal. Sebab apa tak batal? Ilat dia, alasan tak batal kerana bukan dinamakan tempat sembahyang. Tak dinama tempat sembahyang waktu tu. Bila tak kena dengan orang tu, tak nama tempat sembahyang. Tapi kalau kena dengan pakaian dia kan ataupun tubuh dia, waktu tu nama tempat sembahyang. Lagi pula tak dikira menanggung. Alasan yang kedua, tak dikira menanggung. Bila kita pijak, hak tu tak dikira menanggung. Sebab tu kalau kita semayang mayat. Semayang mayat saya tak ada nak sujud apa. Jadi kalau kita nak mayang mayat ni, kita pakai selipar. Selipar kita ni bawah tapak tu ada najis. Ada najis. Jadi kita hanya buang tu lah. Buang kaki kita tu, pijak atas selipar tu. Pijak atas selipar tu. Jangan duk solong tu. Kalau solong tu, nama dia menanggung. Jadi kita cabut kaki kita, pijak atas selipar tu. Lepas tu, terus boleh mayang tu. Gitu. Contoh mayang kat luar ni lah, benda kan gaduh sujud apa. Tambah kita pi mayang kat kubur pula. Pi mayang mayat kat kubur boleh, tak ada masalah apa. Kita tak biasa mayang ni mayat tu, boleh nak mayang. Lagi rajin juga kubur. Boleh. Tapi syarat dia, kawan tu mati, waktu tu kita dah balik lah. Dia syarat tu lah. Syarat tu. Ni kawan mati tu, kita pun tak ada lagi. Tak boleh lah. Habis tu. Jadi mayang kat kubur. Kita ni lah buang. Kalau kasut kita ni lah, cerita kasut kita pun
ada najis. Jadi kita buang salon tu pijak atas kasut aja. Nah, pijak atas kasut. Tu takbir. Kan nak ada rokok apa? Nah, habis hang tu. Nak biri terus atas tanah. Kan macam nak? Boleh. Tak ada masalah apa. Jangan tanah tu aja ada najis lah. Kalau dia hadut jadi masalah. Macam tanah kubur ni, hadut risau tu tanah kubur yang dibongkar. Nah, memang depa dah depa ni lah korek bongkar balik hak lama tu, dia naik danak najis tu. Nah, tanah-tanah yang kena najis tu. Tapi kalau tanah baru tu olehnya tak ada lah benda tu. Nah, habis tu. Lagi dia kata lagi. Mana? Adapun jika najis itu basah. Tak panjang bab najis ni. Panjang sikit. Kena sabar masalah. Adapun jika najis itu basah, kena atas kopiahnya, kopiah orang yang semayang tu. Najis basah lagi cicak berak. Cicak sakit perut tu. Dah sakit perut ni biasalah. Cirit-birit lah. Dia bubuh atas kopiah kita. Jadi kena kat atas kepiahnya yang musalli, atau atas serbannya, ataupun kena dekat serbannya. Kalau begitu, maka hendaklah dengan segera dikaih. Faham tak? Kaih orang polis faham tak? Kalau kaih. Kaih buang. Dikaih buang. Kena kaih buang kepiah itu, atau serban itu. Kena kaih buang. Ni kita kena tolak buang lah. Mudah kata begitu lah. Kalau kepiah, tolak buang. Bagi jatuh. Tu kena tengok pula tempat apa semua waktu semayang. Lagi kita akan bincang lagi. Dia bincang habis lah. Kita baca api ya. Jadi kita kena kaih buang kepiah tu. Dia tak boleh angkat ke ni. Hak ni angkat ke ni nama dia menanggung. Angkat tak tak. Tak boleh tu. Dia kena kaih buang. Duduk atas kepiah lah dia semayang depan cermin kan. Ataupun dia semayang dia letak handset depan tu buat live TikTok. Nak tunjuk kata dia semayang tarawih. Jadi dia nampak tengah-tengah duduk semayang nampak tak jejak pup jatuh. Jadi dia kaih buang. Kaih buang cepat. Segera. Tu dia kata hendaklah dengan segera dikaih buang. Segera tu maksud dia jangan bagi ada masa tumakninah. Tu maksud segera tu. Jangan bagi ada masa sekadar tumakninah. Jangan. Tidak jadi lambat. Kena cepat. Atau serban itu. Dikaih itu dengan takluk dekat dikaih itu. Sangkut kat itu. Dikaih itu dengan tiada disentuh najis itu. Jangan sentuhlah najis itu. Sentuh batal lah. Kena kat anggota habis lah. Dan tiada dipegang kopiah dan serban itu. Jangan pegang itu buang. Kita tepuk buang. Tepuk kaih buang. Gitu. Bukan kaih betul najis, kaih betul kepiah. Ini kaih najis lah. Ini kaih najis pegang najis. Dia kena kaih kepiah tu, kaih serban tu. Dan tiada jadi tanggungnya. Ni tak kira tanggungnya nanti. Kalau kita angkat hak tu kira tanggung. Kira tanggung. Kalau kita angkat itu buang. Hak ni nama tanggung. Bila nama tanggung, hak ni batas mayang. Nama tanggung. Payah tak? Jatuh dah kepala tu imam lah. Takkan tampak kepala dia. Nak anggap lambat. Tu nak buat macam mana kalau jatuh atas kepala tu imam? Tarik tu imam kita mayang lain. Sebab masalah najis tu, bila najis tu najis yang jali, najis yang jenis nampak lah dengan pandangan mata hak zahir. Kita kata najis zahir ni bukan najis yang tersembunyi apa. Maka hak ni bukan setakat imam batal, dengan makmum sekali batal. Makmum sekali batal. Tak payah mufaraqah, memang terbatal dah mayang kita pun. Jadi dia kata apa? Maka tiada batal sembahyangnya. Tak batal mayang. Tak batal. Ya. Tengah tawaf. Tawaf dia hukum najis dia sama dengan sembahyang juga.
Nak sama dengan semayang. Jadi kita kena pi basuh lah. Nak cerita tu kena berhenti pi basuh. Lepas tu mai sambung balik. Mai sambung balik. Sambung balik tawaf tu. Tak ingat tempat, mula balik daripada lampu hijau tu. Habis dia sama. Tawaf pun mesti suci daripada najis. Kena suci daripada najis. Mesti suci daripada hadas, sama dengan semayang tawaf. Cuma beza sikit, tawaf ni boleh menyembang. Tu ya. Boleh bercakap. Kalau tawaf dia tu tekan WhatsApp, voice WhatsApp. Yang aku dah tawaf ni. Nak apa dah? Dia menyembang nak WhatsApp dah. Tak apa lah. Dan tu tak batal tawaf. Tak batal apa, tapi orang suruh tu lah doa apa semua tu. Ni tak dia menyembang. Tak dia nyanyi lagu raya dia pergi Ramadan sana. Benih kan ni. Ya. Ya, batal kita punya semayang ni, Pak. Dia kira najis yang zahir, hak ni batal imam, batal sekali dengan makmum. Dia tak masalah. Kalau najis tu khafi, tersembunyi, contoh dia duduk dalam kain pelekat, gulung kain pelekat tu imam kan. Hadis ni tersembunyi, duduk dalam poket dia, poket luar dia. Hak jenis macam tu, kalau tak zahir macam tu, hak ni makmum tak batal, imam saja yang rosak mayang tu. Betul. Tapi kalau hak zahir, kali dengan makmum sekali. Sebab masalah najis, masalah yang berat. Dia tak sama dengan masalah lain. Kalau hadas, makmum tak apa. Tak imam lupa wuduk. Mayang cukup 4 rakaat lah. Orang teringat atau tak wuduk. Mayang makmum je terpakai. Mayang tu imam saja yang tak pakai. Tapi masalah najis yang zahir, imam dengan kait kali dengan makmum. Tak payah subhanallah. Memang dia kena berhenti ya. Najis tu tetap dikira najis yang tersembunyi dan dia saja yang kena ulang sembahyang. Kalau dia keluar gitulah. Dia keluar tunjuk ni poket saya ada ni. Ada bangkai katak tak tunjuklah. Dia keluar gitu, orang lain ganti. Semayang makmum tak terjejak sebab najis tu najis yang tersembunyi. Habis. Lagi dia kata lagi, Inilah tamana ni. Inilah pada kata tu dikais buang kopiah itu tu. Inilah dikais buang kopiah itu tu atau serban itu tu. Inilah pada bukan dalam masjid. Kita duk bincang kena kais cepat ni bukan dalam masjid. Adapun jika dalam masjid, kalaulah kita mayang tu dalam masjid, maka haram ia musalli, orang semayang tu jatuhkan najis itu dalam masjid. Lemah hukum kat tu lah. Kalau duduk dalam masjid, hak tu haram jatuh najis dalam masjid. Tak boleh. Apa-apa najis lah. Bukan kata tengah mayang, waktu lain daripada semayang. Tak boleh. Sebab tu orang haid, orang tak pergi masuk tu. Takut jatuh darah tu. Lintah pun haram lah. Kecuali kalau tak takut jatuh darah. Kalau tak takut jatuh darah dalam masjid tu, lintah makruh. Makruh. Tapi kalau takut jatuh darah, hak tu haram. Haram. Tak boleh dalam masjid. Lepas tu anak ke cucu kalau tidur dalam masjid tu kena tengok. Takut elok dia basi dia keluar. Buh pelapik sikit. Takut kena masjid tu. Anak tak haram lah. Sebab dia budak lagi. Haram pak dia lah. Habis hal tu. Ni kena jaga. Masjid ni kena jaga. Nak makan laksa dalam masjid. Benda-benda hak najis belaka tu. Macam laksa tu. Dia kira najis tu. Kira najis boleh makan lah. Boleh makan tak ada masalah apa. Tapi kalau tumpah dalam masjid tu,
Nah, hak tu semua melingkup belakang tu. Nah, habis hang tu. Bukan tak pergi makan laksa tu, nak makan luar masjid. Lagi dia kata lagi, maka hendaklah ia berhenti sembahyangnya. Nah, maka hendaklah ia seorang tu berhenti sembahyangnya. Pergi buang najis yang kenanya itu di luar masjid. Nah, pergi buang kat luar masjid. Yang kata berhenti tu kait pula. Jika ni syarat nak berhenti tu. Nak kata berhenti sembahyang tu jika dapat sembahyang pula itu sempurnanya dalam waktu. Kalau dia boleh sembahyang pula kali yang kedua tu, boleh sempurna. Maksud sempurna ni selesai di dalam waktu lah. Boleh selesai dalam waktu. Maka jika sempit waktunya, dia sembahyang pun hujung-hujung lah. Cicak berak lah. Sembahyang hujung-hujung lah. Dia sempit waktu nak habis lah. Maksud dia kalau dia berhenti sembahyang tu, dia pergi buang najis kat luar masjid, sagi dia masuk sembahyang, dia tak boleh selesai dah sembahyang tu dalam waktu. Tak boleh lah nak selesai sembahyang waktu. Kalau begitu, maka hendaklah ia yang musalli tu kaisnya kopiah tu, kais buang kopiah tu, sorban tu jatuh dalam masjid. Tu dia kena kais bagi jatuh dalam masjid juga. Kalau waktu dah sempit, kena kais bagi jatuh dalam masjid. Dan apabila ia musalli, orang sembahyang tu sudah sembahyangnya, maka hendaklah ia ambil najis itu, buang keluar masjid. Bila dah selesai dah, dia ambil lah, kena cuci balik lah. Dan wajib ia musalli basuh masjid tu. Kena basuh lah, basuh tempat tu lah, hak kena najis tu. Tempat yang kena najis itu, jika najis itu basah. Kalau najis itu basah, habis. Adapun najis yang basah yang kena badannya, atau yang kena bajunya, atau yang kena kain yang dipakainya, ni najis basah kena badan dia ke, baju dia, kain dia ke, maka batal sembahyangnya. Hak ni tak payah nak kain lagi mana, tak nak kain dah. Jatuh atas bau dia. Faham? Nak kain mana, kita kain najis sentuh najis pula. Takkan nak takik bau kot. Tak boleh nak buat apa dah. Hak ni kena berhenti. Kena berhenti. Tak boleh buat apa. Hak tadi kepiah tu pasal dia boleh kaih kepiah tu. Serban boleh kaih lagi. Tapi hak tempat-tempat tak boleh kaih. Jatuh atas kain melekat dekat. Pelondeh terus. Lancam pula. Kali kerja. Aduh. Payahlah. Tak boleh nak buat apa. Kalau tu maka batal sembahyang. Hak ni batal terus lah. Batal sembahyang. Sebab apa batal? Kerana tiada ada jalan yang boleh buangnya dengan segera. Tak ada jalan lah. Jalan nak buang dengan segera tu tak ada. Segera tu maksudnya tak lebih daripada qadar masa tumakninah tu lah. Yang tadi lah. Dia tak lebih daripada qadar masa tumakninah. Tapi kalau najis tu kering, tak apa balik. Najis tu kering ni kita jentik tapi tak apa. Kalau kena kita jentik dengan jari kita lah, cepat pak. Tak apa. Sebab najis kering dia tak berpindah. Sebab tu dia buat contoh ni najis basah. Bila najis basah, kita nak kuih direct ke najis tu, nak kuih terus pergi ke najis tu tak boleh. Sebab lagi dia pindah mai kat tangan kita pula. Tapi kalau najis kering tak ada masalah apa lah. Kita cuma kalau jatuh atas baju pun pak. Kita buang cepat-cepat. Kuih dia pun tak apa. Tak ada masalah. Habis hang tu. Dan ke-13-nya daripada 40. Hak tu panjang lah. Yang batal sembahyang itu, hak batal sembahyang ni pendek. Hak ni sebaris lebih sikit. Hak batal sembahyang itu mengulang rukun fi'li. Mengulang maksud dia menambah. Mengulang dengan mana? Menambah. Menambah mana? Menambah rukun fi'li. Rukun fi'li maksudnya rukun yang dibangsakan kepada perbuatan. Sujud, rakaat, qiyam, mana lagi? Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Hak jenis perbuatan belaka. Tu orang panggil rukun fi'li. Jadi bila sebut kata rukun fi'li, maka dia nak buat keluar bang rukun yang bangsa qauli.
Dalam semayang dia ada rukun qauli. Rukun hak bangsa kepada perkataan. Jadi rukun yang qauli, kalau kita tambah rukun qauli, hak ni tak batal semayang. Tapi syarat dia rukun qauli itu yang lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada salam. Lain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Kalau takbiratul ihram, hal ni batal semayang. Batal semayang. Takbiratul ihram batal semayang. Kalau kita takbir pula kali yang kedua disertakan dengan niat, tu batal semayang. Batal. Kita takbir dah awal dia, Allahu Akbar. Niat semua elok, masuk elok lah. Lepas tu kita takbiratul ihram pula, sertakan dengan niat pula. Hak ni boleh batal semayang. Batal tu betul niat. Kita niat tambah tu. Hak tu batal semayang. Tak boleh. Buat kali yang kedua tu. Macam tu. Jadi macam tu kat salam. Salam sebelum tempat dia. Salam sebelum tempat dia, hak ni boleh batal semayang. Tapi kalau kita ulang bacaan Fatihah, hak ni tak. Kita tambah bacaan Fatihah lah. Ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Hak ni tak batal semayang kita. Tak batal. Yang batal kita tambah rukun fi'li. Hak tu batal. Dan tak sebatal juga semayang kalau kita tambah rukun fi'li kerana mengikut imam. Tu tak apa. Tak apa. Rukun fi'li tu jadi lebih. Contoh, kita takbir, kita dapat imam tu dalam i'tidal. Maksud dia rakaat tu kita tak dapat. Tapi kita buatlah i'tidal, kita sujud ikut imam, mutaba'ah dengan imam. Jadi kalau kira-kira balik semayang kita, dia akan jadi lebih benda tu. I'tidal kita lebih, sujud kita lebih. Hak ni batal tak batal. Sebab apa? Sebab wajib kita kena mutaba'ah dengan imam. Bila kita dah takbir, mutaba'ah dengan imam, maka hak jenis ni tak batal. Tak batal semayang. Macam tu juga ulama kata, kalaulah kita duduk yang sedikit, duduk sat, maksud dia tak ada tumakninah. Bila tu selepas daripada sujud tilawah. Kita sujud tilawah. Turun sujud tilawah hari Jumaat tu, baca surah Jadah lah, sujud Jadah. Tilawah sujud Jadah sama lah. Jadi kita turun sujud. Lepas tu kita nak mangkit berdiri tu, kita singgah duduk sat. Kita singgah duduk sat. Lepas tu barulah kita mangkit. Kalau duduk tu tak ada qadar tumakninah, hak tu tak batal. Tak batal. Tapi kalau ada tumakninah, hak ni boleh batal. Dikira tambah rukun. Dikira tambah rukun. Boleh faham tak? Kita daripada tu lah. Dia tak ada tempat duduk tu. Dia tak sunat istirahat apa. Lepas daripada kita sujud tu, sujud jadah tu, terus mangkit lah. Terus mangkit diri. Jangan singgah duduk lah. Kalau duduk, kalau tak ada tumakninah, tak apa lagi. Tak apa lagi. Maksudnya tak batal lagi lah buat kerja gitu. Ya. Kalau masa kita nak sujud tilawah tu, bulan kat tangan kita, waktu sujud sejadah dia tak sunat angkat. Tak sunat angkat. Dia sunat angkat tangan 4 tempat. Jangan lupa takbiratul ihram, turun rakaat, bangkit pada rakaat, bangkit daripada tahiyat awal pi rakaat yang ketiga. Gitu. Lepas tu macam tu juga ulama kita sebut kata, kalaulah orang tu dia singgah duduk selepas daripada i'tidal, dia nak turun pi sujud. Dia turun pi sujud tu, terus nak sujud tu dia singgah duduk sah. Dia singgah duduk sah. Lepas tu barulah dia turun sujud. Kalau tak ada tumakninah, maka hak ni tak batal. Tak batal. Jangan bagi ada tumakninah. Ni jaranglah orang buat, cuma nak abang hukum macam tu lah. Ni kata yang batal semayang ni mengulang rukun fi'li. Mengulang rukun fi'li. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tufah, dia kata kalaulah orang tu dia semayang duduk. Dia semayang duduk.
Ataupun mayam diri biasa. Cerita ada orang ni, dia ubah cara duduk dia. Nah, dia contoh dia daripada iftirash. Dia waktu tu tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir dia duduk iftirash. Dia terlupa nak duduk tawarruk. Jadi dia ubah cara duduk. Dia ubah tu sampai tahap dia punya dai ni betul dengan lutut dia. Maksud dia, kalau orang tu semayang duduk, hak tu dikira sebagai sekurang-kurang rokok. Nah, sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok ni, dai ni sama dengan lutut lah, sama timbang dengan lutut. Tu paling kurang rokok bagi orang yang duduk. Jadi dia ubah cara duduk tu sampai tahap dai dia tu turun duduk. Kata Syekh Ibn Hajar, hak ni dikira tambah rukun juga. Sebab apa? Sebab hak ni rokok, sekurang-kurang rokok bagi orang yang semayang duduk. Maka batal semayang. Nak batal semayang. Lepas tu kan sunat kita duduk tawarruk. Kata Syekh Ibn Hajar, kalau kita buat benda yang membatalkan sembahyang kerana nak menghasilkan sunat, tak boleh. Sebab batal tu lebih berat daripada dapat sunat tu. Sebab tu dikira kita buat benda batal kerana nak menghasilkan sunat. Apa sunat? Iaitu duduk tawarruk. Maka boleh batal. Tapi kata Syekh Ramli dimaafkan. Kita ikut Syekh Ramli. Abang pilah cerita pilah. Abang kata ada pendapat lain tu abang asyik hak Syekh Ibn Hajar tu. Dan kebanyakan memang kita dah ikut Syekh Ibn Hajar. Tapi lah ni dah banyak orang pergi Mesir lah. Pergi Mesir ni selalu Syekh Ramli lah. Syekh Ramli. Dia game mazhab Syafi'i. Kalau Mesir, dia banyak ikut Syekh Ramli. Tok guru kita, mereka Mekah, mereka banyak ikut Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar. Padahal dua ni, duk berkhilaf lah. Benda sikit-sikit tu, dia khilaf. Ni tengok, ni kata batal, ni kata tak batal. Dia duk khilaf dua tu. Tapi kalau dua tu sepakat, memang kuat lah tu. Ni, dulu, kiblat ilmu kita ni Mekah lah. Lah ni boleh ke Mesir lah. Mesir. Mekah dia jadi kiblat lain lah. Kiblat takat semayang lah. Ilmu dia tak jadilah. Tu. Kan tak ada orang mengaji Mekah tu ada. Tapi tak macam dulu lah. Tak jadi. Macam map polis lah. Lebih kurang tu lah. Tak boleh jadi alim tau mana lah. Lebih kurang. Habis. Tak mana lah. Nak bincang tu lah. Ini mengulang rukun fi'li. Mengulang rukun fi'li dengan sengaja. Maksud sengaja bukan dia lupa. Bukan lupa. Kalau lupa tu tak apalah. Cerita ni cerita dia sengaja ulang. Rukun fi'li itu pula yang tiada disuruh ulangnya. Hak tak disuruh ulang. Kalau benda tu disuruh ulang tu tak apalah. Macam hak tadi masalah makmum tu dia masbuk apa semua tu, dia nak kena ulang balik benda tu, hak tu tak ada masalah apalah. Tapi kalau hak tak disuruh ulang, kita duk pergi ulang, maka hak ni batal semayang. Maksudnya kita kira tambah rukun fi'li, hak ni batal semayang. Macam tu juga kita sujud di atas. Ni disebut dalam kitab Munyatul Musalli. Kat sini ngaji Munyatul Musalli ya. Jadi kita sujud di atas umpama suatu yang tajam. Kita sujud atas benda yang tajam. Lepas tu kita angkat dai. Lepas tu kita letak ubah tempat. Maka hak ni walaupun dalam kitab Munyatul Musalli kata walaupun sikit angkat tu, dikira menambah sujud. Kira tambah sujud. Dan batal semayang. Batal semayang. Tapi ulama kita jawab ni dalam kitab Sulam, dia ada jawab masalah tu, tapi saya tak ingat tang mana. Mungkin dekat rukun sujud nanti, wallah alam lah. Tapi ada jawab masalah tu, dia ada jawab. Jadi yang kata kita sujud kena benda tajam, lepas tu angkat letak tang lain, dah itu batal semayang. Hak tu kalaulah kita ada ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya kita ada pilih hati kita untuk angkat
angkat dai pi ubah ta'alik tu batal sembahyang. Tapi kalau kita tak ada ikhtiar, dia jadi irtiradi saja, dia terkejut. Nah, dia letak kena benda tajam, dia terangkat sendiri pi ubah. Hak tu tak batal sembahyang. Tak batal. Tak dikira menambah rukun. Tapi dia letak, aduh sakit. Nah, lepas tu angkat dia ubah pun bi buah lain. Hak ni dikira tambah sujud. Nak tahu tak? Boleh faham? Hak ni nak hak ni masalah lain ni. Nak masalah makmum. Dia semayang belakang imam. Nak dia angkat. Nah, dia angkat kepala duduk antara sujud. Lepas tu tengok imam tu tak angkat lagi. Okey, mula dia pi dulu pada tu imam tu dengan sengaja tak sampai satu rukun, makruh. Makruh. Lepas tu dia tengok imam dia ni tak angkat lagi. Okey, gimana kalau dia nak patah balik? Sunat patah balik. Sunat patah balik pi mutabaah dengan imam. Tu bab makmum, tak apalah. Habis alhamdulillah. Dan ke-14-nya, tiada ulang rukun fi'li yang wajib ulangnya, seperti ia i'tidal sebelum imamnya i'tidal dengan tiada sengaja. Ni panjang pula ni. Tiada ulang ni. Dia habis satu muka tu ke-14. Tak apalah, nantilah lepas raya pula.